PMX nak hadkan jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Ini reformasi besar yang bakal mengubah landscape politik Malaysia. Baru-baru ini PMX menyatakan kesediaan untuk membawa usul menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Ini bukanlah sekadar cadangan tetapi langkah serius untuk memastikan Malaysia tidak lagi dikawal oleh pemimpin yang berkuasa terlalu lama sehingga menjejaskan sistem demokrasi dan ekonomi negara. Kita dah lihat bagaimana kepimpinan yang berpanjangan tanpa had boleh membawa kepada banyak kerosakan. Ialah bila seseorang terlalu lama ditampuk kuasa, dia akan dikelilingi oleh kroni, menjadi terlalu selesa dan akhirnya mula melindungi kepentingan sendiri lebih daripada kepentingan rakyat. Kesannya, salah guna kuasa, rasuah dan ketirisan semakin menjadi-jadi, manakala ekonomi serta kebajikan rakyat akan semakin terabad. Ini bukanlah satu teori semata-mata. Sejarah Malaysia sendiri dah tunjukkan betapa bahayanya pemerintahan yang terlalu lama. Kita pernah melihat bagaimana sistem negara menjadi kucak-kacir akibat kepimpinan yang enggan berundur walaupun rakyat dah mula menolak. Kita juga tahu bagaimana dasar-dasar yang gagal dibiarkan berterusan hanya kerana tiada pembaruan dalam pimpinan. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, malah Indonesia pun dah lama meletakkan had tempoh untuk pemimpin mereka. Di Amerika Syarikat, Presiden hanya boleh berkhidmat maksimum selama 2 penggal, samaan dengan 8 tahun. Indonesia pula menghadkan jawatan Presiden kepada 10 tahun. Jadi maknanya ini bukanlah sekadar simbolik tapi satu mekanisme penting untuk memastikan kuasa tidak terlalu lama di tangan individu yang sama. Jadi di sini PMX sedar kalau Malaysia nak maju, sistem pentadbiran kena direformasi. Ini bukanlah soal individu atau parti politik mana yang berkuasa, tapi soal membina negara yang lebih stabil, telus dan adil. Bila tempoh jawatan Perdana Menteri dihadkan, ia akan memastikan kepimpinan negara sentiasa segar dengan idea baharu. Tiada lagi pemimpin yang boleh bertapak berpuluh tahun tanpa semak dan imbang yang berkesan. Langkah ini juga membuktikan bahawa Kerajaan Madani serius dengan reformasi. PMX tidaklah seperti pemimpin sebelum ni yang hanya bercakap soal perubahan tetapi enggan melepaskan kuasa. Beliau sendiri sanggup memulakan langkah ini walaupun ia mungkin menyekat peluangnya sendiri untuk terus memimpin. Inilah bukti kepimpinan yang ikhlas untuk membina negara, bukan sekadar berjuang untuk mengekalkan kuasa. Malaysia memerlukan pemimpin yang berhemat kerana rakyat, bukanlah kerana jawatan. Jadi had 10 tahun untuk Perdana Menteri bukan sekadar cadangan, tapi satu keperluan jika kita mahu memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terjaga. Ini bukanlah soal siapa yang memerintah hari ini, tetapi bagaimana kita nak pastikan negara ini terus ditadbir dengan adil dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Inilah reformasi sebenar dan bukannya retorik semata-mata.